Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Adam Adli Abdi Halim, mengakui peranannya kini berubah berbanding ketika beliau aktif sebagai aktivis mahasiswa yang lantang memperjuangkan pemansuhan PTPTN, Pendidikan Percuma serta Reformasi AUKU. Menurutnya, masyarakat hari ini tidak lagi sekadar mahu mendengar janji, sebaliknya menuntut pelaksanaan sebenar terhadap idea reformasi yang pernah dibangkitkan. Dahulu saya bersuara sebagai pendesak, kini peranan saya berada dalam ruang dasar dan pelaksanaan, katanya. Beliau menegaskan bahawa tuntutan tersebut tidak pernah ditinggalkan, sebaliknya terus diperjuangkan dalam kapasiti berbeza selepas berada dalam kerajaan. Katanya, pendirian terhadap isu seperti PTPTN dan pendidikan percuma masih kekal dari segi matlamat, namun pendekatan perlu diselaraskan dengan keadaan semasa serta kemampuan kewangan negara. Adam Adli turut menekankan bahawa cabaran utama kini adalah memastikan setiap dasar dapat dilaksanakan dengan berkesan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar retorik.